teruskan berhenti. Adik tahu tak siapa yang melahirkan adik? Mak dan mak adik. Adik sanggup tak tengok mak adik sedih, menangis? Sanggup tak? Adik bayangkan 9 bulan mak mengandungkan kita. Betapa susahnya dia mengandungkan kita selama 9 bulan. Betapa susahnya dia jaga kita. Ketika dia melahirkan kita, betapa susahnya dia melahirkan kita. Semata-mata tak sabarnya nak tengok kita keluar dari perut mak kita. Apabila kita berumur awalan, sejak kita masih lagi baby, apabila jamuk dapat kita pun buat dah risau. Macam tu sekali dia jaga kita. Bila dah besar, bila tengok kawan kat sekolah beli handphone baru, smartphone, balik kita meronta-ronta, mereka ayah kita pula. Ayah nak handphone, ayah nak handphone. Kawan-kawan yang handphone, pasal apa nak guna untuk belajar? Adik-adik tahu tak pengorbanan ayah adik? Berapa lama dia ambil duit? Dia pergi belajar, dia tak makan lagi. Semata-mata dia nak simpankan duit belajar lagi untuk beli handphone lagi. Permintaan lagi. Dia tengok kawan-kawan dia makan sedap. Tak apalah, ini untuk anak aku. Ini untuk anak aku kata dia nak belajar, dia nak buka senang dengan smartphone. Adik tahu tak berapa harga handphone smartphone? 600 saja. Abang, ayah balik, adik tak puas. Ayah kata apa? Dalam tempoh 3 bulan abang akan beli handphone dia. Pasal apa? Sebulan 200 dia nak simpan. Pengorbanan seorang ayah. Tak sanggup tengok anak